Okay, and then seterusnya kita ada siput sedut masak lemak. Okay, kita ada bergedil. And then kita ada tempe goreng. And then ada juga telur dadar. Okay, yang ni pula ikan sardin rebus kasam. And then yang ni pula adalah ikan keli sambal. Alright. Dan ini pula adalah aneka-aneka sayuran kita yang ada di Salai Power lah. Ulama-ulama yang ada di sini. Alright. Okey, kita bukan ada setakat masakan-masakan kampung sahaja, kita juga ada makanan-makanan bakar, iaitu ikan siakap. Kita juga ada talapia bakar Sungai Pahang. Okey. And then kita juga ada cencaru bakar. Okey, boleh ambil kat sini juga. And then ada pari bakar. Semua ikan-ikan bakar, semua aneka-aneka bakar semua kita akan letak dekat depan ni lah. So anda semua bolehlah ambil di ruangan dekat sini. Alright. Kalau anda belum pernah datang lagi dekat sini, bolehlah singgah sekali dekat Salai Power Jalan Kebun ni. Boleh rasa-rasa dulu lauk salai yang kita ada dan juga pelbagai aneka masakan-masakan kampung yang lain dekat sini. Saya boleh jamin memang sedap dan anda boleh tengok sekali akaun TikTok kami Salai Power. Ramai dah yang bagi feedback, mereka suka sangat makan dekat sini. Okey, jemput datang.